InsyaAllah terima kasih Ustaz Ilyas Ismail, Masya Allah atas saranan pesanan, Masya Allah. Dan pagi ini tentunya tak lain tak bukan kita nak berkongsi cerita berkenaan dengan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAZ. Salah satu kompleks adik-adik kita yang belajar tahfiz, yang mahfaz Al-Quran, antara yang terbaik yang ada di bumi Malaysia ni, Masya Allah. Kita nak bercakap tentang infak demi cinta ilahi. Dan kita jemput ikon MTS FAZ tentunya yang dihormati Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz makin berseri, makin ceria. Subhanallah. Makin sihat. Alhamdulillah, syukur. Masya Allah. Dan kita nak bercakap tentang hidup ini, Ustaz. Hidup ini memang memerlukan tujuan, arah tuju yang kita nampak, kita tahu, insyaAllah. Dan kalau kita bercakap tentang cinta ni, cinta ini adalah sesuatu yang memerlukan pengorbanan. Tak kisahlah kepada pasangan, anak-anak, keluarga dan sebagainya. Dan itu dari sudut duniawi, Ustaz. Kalau kita nak bercakap cinta demi ilahi ni, subhanallah, panjang lagi yang boleh kita nak kongsikan dengan penonton kita. Dan bagaimana, Ustaz, Masya Allah, kita nak ambil berkat pada bulan Sya'ban. Hari ini 1 Sya'ban 1446 Hijri. Sebelum kita melangkah, ini adalah satu praktikal sebelum kita nak melangkah ke bulan Ramadan nanti, insyaAllah. Sebagai peringatan dan saranan mukadimahnya, Ustaz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada penonton TV Al-Hijrah yang baik hati lagi pemurah. Dah masuk 1 Sya'ban. Alhamdulillah kita hidup lagi. Ada kawan-kawan kita meninggal dunia dalam bulan Rejab. Subhanallah. Ada yang meninggal tu suami, anak, isteri, ibu dan ayah ataupun kawan baik kita. Tapi kita hidup lagi sampai 1 Sya'ban. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada Ramadan. Amin. Dan Masya Allah, nikmat hidup ni paling orang kurang syukur. Kita ni manusia yang lalai. Dan bulan Sya'ban ni adalah bulan manusia lalai. Kita lalai untuk bersyukur pada Allah, berterima kasih pada Allah tentang nikmat hidup ni. Kalau kita manusia paling kaya dalam dunia pun kita tak mampu untuk bayar kepada Allah untuk hidup 1 saat lagi. Syukurlah. Tanda kita syukur, tuan-tuan, solatlah. Cuti sekolah ni, ramai yang tak solat subuh. Allah. Sebab anak-anak kita ni kadang-kadang bergaduh kejut dia orang subuh. Malam main game subuh. Dan yang ketiga, sedekah. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak dapat keluarga yang bahagia? Sedekahlah. Sedekah. Dan Masya Allah, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, tuan-tuan dan perempuan, nak bagi peluang kepada tuan-tuan untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, bayar zakat. Untuk apa? Pembinaan Pusat Kecemerlangan Pendidikan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Dan S yang keempat, tak lain dan tak bukan selawat. Semulia-mulia hari, hari Jumaat, semulia-mulia Nabi Muhammad, jom pujuk hati kita bersedekah dan berselawat. Mudah-mudahan dunia dan akhirat kita selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW beritahu, antara tanda kalau kamu ingin mencintai Allah, cintailah aku. Dan kerana dengan mencintai aku, Allah akan hapuskan dosa dan luaskan rezeki. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom kita pujuk hati kita, lembutkan hati kita. Ustaz tahu ramai yang dah bersedekah, berinfak pada pagi Jumaat, tapi perbanyakkanlah sedekah untuk Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Kenapa, tuan-tuan? Kami beroperasi daripada tahun 2011. Dan Masya Allah, kita mendidik generasi anak-anak ni, tak payah nak kejut subuh, dia bangun sendiri. Tak payah suruh baca Al-Quran, dia baca Al-Quran sendiri. Dah ramai hafiz Al-Quran yang lahir di sini untuk menjadi orang yang mencintai Allah. Jom, macam mana infak boleh mencintai Allah? Ustaz cerita, cinta ni salah satu dia takwa. Pengertian dia takwa. Takwa ni mencintai Allah dan Allah mencintainya. Nak tahu orang itu bertakwa, ingat formula 3P 1B. Ciri orang bertakwa ada dua T. Takut tapi taat. Takut dan taat. Takut pada Allah bukanlah meninggalkan Allah, lari daripada Allah, tidak. Takut pada Allah, Wadduha ayat 3. Takut ditinggal dan dibenci oleh Allah. Itu dia. So, yang kedua, taat. Kita suka anak yang taat, tapi kenapa kita tak taat pada Allah Ta'ala? Jom. Ingat ciri takwa, takut tapi taat. Yang kedua, ciri orang bertakwa 3P 1B.
P pertama, ciri orang yang bertakwa, pemurah. P kedua, penyabar. P ketiga, pemaaf. Dan 1B, baik. Masya Allah. So apa dia? Ali Imran ayat 134, burulah kamu keampunan daripada Allah yang disediakan syurga seluas langit dan bumi bagi mereka yang bertakwa, iaitu pemurah, mereka yang suka bersedekah waktu senang ataupun susah. Kedua, penyabar, yang mampu menahan marah. Yang ketiga adalah pemaaf. Dan last sekali, suka melakukan kebaikan. Allah mencintai hamba-Nya yang suka melakukan kebaikan. Jom lakukan kebaikan pagi ni untuk Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ingat, Tafiz, ingat, Tafiz, Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Jom tuan-tuan, kita perlukan dana sebanyak 25 juta untuk Pusat Kecemerlangan Pendidikan Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra, MTS FAS. Ini kerja-kerja tolak tanah, tuan-tuan, dan kita perlu lalui proses banyak lagi untuk kita lalui. Setakat ni dana yang terkumpul 3.9 juta. Alhamdulillah. 25 juta, 3.9 juta masih jauh lagi. Jom pujuk hati kita, sama-sama kita terlibat dalam perjuangan ini untuk membina Pusat Kecemerlangan Pendidikan Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra, menggantikan yang lama. Yang lama tu tuan-tuan, ya Allah, kami masih daripada 2011 kita beroperasi di rumah kedai, di lot-lot kedai. Bila-bila saja tuannya boleh jual, bila-bila saja tuan-tuannya boleh batalkan sewa. Tapi kita satu-satu masa kita ada 350 orang pelajar dan rata-rata pelajar kita muntas naziran yang hebat. Dan kita berdaftar di bawah, kita adalah berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ranking nombor 7 daripada 1000 tafiz yang berdaftar. Satu-satunya yang ada di bumi, satu-satunya ada di Gombak. Dan Masya Allah, tuan-tuan dan perempuan, kita juga siapa-siapa yang menyumbang pada pagi ini, oh ya Allah, bukan saja dapat penghapusan dosa, tapi juga dapat pelepasan cukai. Ya Allah, cukai ni tuan-tuan, dan dapat potongan cukai 100%. Tuan-tuan, Masya Allah, dekat sini kita ada sekolah rendah, sekolah menengah, kita ada surau, ada padang dan kelengkapan makmal sains yang sophisticated, komplit. Kita raja ilmu teknologi, ilmu dunia tanpa meninggalkan ilmu akhirat. InsyaAllah akan lahir pemimpin-pemimpin dunia, ulama-ulama dunia yang di dadanya ada Al-Quran. Dan tuan-tuan dan perempuan, selama mana Mahat Tafiz ini ada, terbina, pelajar-pelajar menuntut ilmu agama, menghafal Al-Quran, solat, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Walaupun kita dah meninggal dunia. Ingat, bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Sedekah jariah. Sedekah sekarang, kenapa tunggu mati? Nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Tangkap gambar dan kemudiannya hubungi kami segera. Ini bukan scammer, ini kempen yang nyata. Rebut peluang untuk berjuang bersama Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Kita ada Facebook, kita ada ni, tuan-tuan, kita ada zakat, ada scan QR zakat sebab kita dapat pemotongan cukai 100%. Syarikat JLC, founder-founder produk, orang kampung yang sakit kanser macam Ustaz, sekarang tuan-tuan, sebelum masa kita tamat, InsyaAllah, sebelum nafas kita terhenti, InsyaAllah boleh. Infak sekarang, infak segera. Tak banyak, sedikit. Tapi Ustaz merayu, jangan berkira dengan agama Allah. Jom kita infak sekarang untuk Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra, kerana ini adalah perjuangan bersama. Wallah. Mudah-mudahan, subhanallah, satu kompleks Mahat Tafiz yang serba lengkap untuk adik-adik kita meneruskan pengajiannya dalam bidang sains, duniawi dan ukhrawi. Masya Allah, inilah masanya. Pagi Jumaat yang barakah, jom sama-sama waktu yang terbaik untuk kita berinfak, bersedekah demi cinta kita kepada Ilahi subhanallah. Terima kasih Ustaz. Yang dihormati Ustaz Hanafiah Abdul Malik, ikon Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. Ustaz, jumpa lagi, panjang umur, murah rezeki, kita bersua insya-Allah. Mudah-mudahan jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan selepas ini dalam Assalamualaikum insya-Allah. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya-Allah.
Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS Fast sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah.